Bila harga emas tinggi ni, biasanya ramailah gegar suka sangat trade in emas lama mereka dekat kedai kan. Hati-hati, silap gaya hukumnya boleh jadi haram dan jatuh riba. Di sini dia nak terangkan. Pertama, cara trade in yang salah. Awak bagi emas lama, staf pun nilailah harga. Lepas tu awak terus pilih emas baru dan top up duit cash untuk bayar pada perbezaan harga. Tak. Lebihan duit yang awak tambah secara direct itulah yang jatuhnya riba. Kedua, cara yang sah di sisi Islam. Wajib asingkan dua transaksi ini. Kena jual dulu barang kemas yang lama tu. Dia akad selesai dan pastikan awak pegang dulu cash hasil jualan dekat tangan tu. Faham Dan barulah beli yang baru. Lepas dah dapat cash dari jualan tadi, bolehlah awak buat akad baru untuk beli emas design yang terkini. Walaupun agak leceh sikit, but itulah cara yang paling selamat untuk elakkan riba. Nak mula kumpul aset emas 999 yang selamat dan patuh syariah untuk masa depan? Jom klik link di bio Lia untuk Lia bimbing awak secara percuma. Boleh?